Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membuat satu produk yang berasaskan plastik. Nama produk kami ini ialah Stationery Organizer. Nama saya Nur Akila Rizkin. Nama saya Dana Safia. Nama saya Aisyah Nur Khairina. Bahan-bahan yang diperlukan ialah 1 balang, 7 buah botol, 1 kain fabrik berwarna merah, 1 kain les berwarna putih, gunting, cutter dan use cardboard. Pertama sekali, kita memerlukan 7 buah botol. Seterusnya, kedua 7 botol ini perlu dipotong separuh. Dan inilah hasilnya. Kami perlu memotong 14 helai kain fabrik dengan panjangnya 28 cm setiap helaian tersebut. Jadi inilah 14 helai kain yang telah dipotong. Inilah hasilnya. Perlu lekat kain fabrik ini pada setiap hujung botol dan bawah botol. Inilah hasilnya. Seterusnya kami akan melekatkan 7 botol ini kepada balang ini. Inilah hasilnya selepas dilekatkan. Kami akan memotong kain les ini untuk dilekatkan pada sekeliling botol untuk dijadikan hiasan. Dan inilah hasilnya. Kami akan memotong tapaknya dengan menggunakan use cardboard ini dengan mengikut ukuran produk ini. Inilah hasilnya selepas digam dan dipotong. Di akhir sekali kami akan memotong kelebihan cardboard ini untuk menjadikan tangkai dan kain les ini akan menjadikan hiasan untuk tangkai tersebut.